Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya yang bahagia Presiden Gerakan, Presiden MIPP, Sesagung. Bersama saya adalah Presiden Gerakan, Presiden MIPP, Sesagung Perikatan Nasional dan Ketua Penerangan Perikatan Nasional bersama dengan ahli-ahli mesyuarat yang hadir pada malam ini sebahagiannya, dan semua rakan-rakan media yang hadir dalam sidang media pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kerana dapat hadir pada hari ini walaupun terpaksa menunggu dalam tempoh waktu yang agak lama. Kenyataan saya pada hari ini adalah ringkas setelah kami bermesyuarat tergempar yang bermula pada jam 9.30 malam tadi dan berakhir kira-kira pada jam 11.30, 2 jam mesyuarat yang dihadiri oleh semua parti yang menganggotai Perikatan Nasional, wakil daripada PAS, daripada Bersatu, daripada Gerakan dan MIPP semuanya hadir dalam mesyuarat pada kali ini, iaitu kehadiran yang penuh. Dan mesyuarat malam ini hanya oleh kerana mesyuarat tergempar, setengah parti disebut sebagai mesyuarat khas. Ada 2 agenda sahaja yang dibincangkan, iaitu yang pertama ialah berkenaan dengan keanggotaan Perikatan Nasional dan yang kedua ialah berkenaan dengan pilihan raya negeri Johor. Berkenaan dengan keanggotaan Perikatan Nasional, mesyuarat bersetuju untuk meluluskan permohonan 2 parti politik untuk menjadi parti anggota Perikatan Nasional yang baru. Ada 2 mesyuarat menerima permohonan dan diluluskan, iaitu yang pertama ialah Parti Pejuang Tanah Air atau Pejuang, dan yang kedua adalah Parti Cinta Malaysia PCM. Agenda yang kedua adalah berkaitan dengan pilihan raya negeri Johor secara khususnya, dan ia juga berkait dengan perbincangan untuk pilihan raya negeri Sembilan. Mesyuarat bersetuju untuk memuktamadkan agihan kerusi melalui jawatankuasa rundingan kursi dalam tempoh segera. Jadi saya dimaklumkan bahawa telah mendapat persetujuan ahli-ahli mesyuarat yang dipilih untuk mewakili parti untuk rundingan kursi ini akan bermesyuarat pada hari besok, dan insyaAllah ianya dapat diselesaikan dalam tempoh yang segera. Sebelum, yang paling mustahak ialah untuk kita hadapi penamaan calon pada hari Sabtu nanti di negeri Johor. Itu saja daripada saya. PCM ni adalah parti wawasan tu lah, tapi asalnya adalah PCM lah. Tak timur parti wawasan, parti PCM. Parti PCM lah, dihantar surat dalam parti PCM. on the record parti PCM. Parti Cinta Malaysia. Okey, Dato' Sri, tadi ada bincang pasal status satu ke? tak bincang. Tak bincang. Tak, Ada bincang pasal penggunaan logo di dalam PRN yang akan datang. tak bincang lagi. Bincang lagi. Tak. Okey, ada Kalau dua. ada salah satu parti dalam perikatan nak guna logo dia sendiri, Perikatan Nasional setuju. Belum bincang lagi. Besok akan bincang sesama parti komponen berkenaan dengan kursi. Okey. Dato' Sri, jadi besok di mana? Di sini juga ataupun siapa yang akan dalam jawatankuasa agihan kursi? 2 orang setiap parti akan menghantar wakil mereka ke dalam perundingan itu yang akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mamat Sanusi Mamat Noor, yang juga merupakan Ketua Pengarah Pilihan Raya, dan selesa untuk perundingan itu ialah Sesagung Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Sesagung Perikatan Nasional sendiri. Dato' Sri, memang parti sistem Malaysia tu sebulan suara ke atau ada bakal? Perbincangan diadakan dan memang dalam, sebab itulah mesyuarat
apa-apa agenda pun kita mendapatkan semua pandangan-pandangan dan ada yang pandangan yang sama, ada yang berbeza. Itu perkara biasa dalam mana-mana mesyuarat, tapi akhirnya kita dibuat suatu keputusan. Jadi saya nak kita bergerak ke hadapan ialah di atas keputusan itulah. Okey. Tadi Tan Syifuddin bersama, bagaimana situasi dan suasana harmoni? Ya, suasana yang sangat harmoni. Perbincangan masing-masing boleh mengutarakan pandangan masing-masing dengan bebas, tidak ada sekatan, boleh bersuara dengan apa jua cara sekalipun. Jadi saya rasa suasana perbincangan yang membina, insya-Allah. Jadi apa yang berlaku kini maksudnya PN akan selesaikan? InsyaAllah. Besok insyaAllah akan diselesaikan perbincangan mengenai kursi. Datuk Seri, sorry, 2 orang dari setiap parti ada nama dia orang, ada sudah decide dari parti tersebut. Ada, tapi saya rasa saya tak akan sebut di sinilah sebab besok kan masing-masing cari dia orang pula satu hal pula. Jadi biarlah tertumpu pada seorang saja, itu Datuk Seri Sanusi. Jadi kalau hampa mau pergi cari Datuk Seri Sanusi, Parti baru akan join juga mesyuarat esok. belum. Tidak. Okey. Terima kasih kepada semua. Sejuk lah malam ni tu. Sejuk lah malam. Okey. Beres.